Alright guys, so ni video random. Sebenarnya aku last day kat ini, aku nak kira duit raya aku. Sejujurnya aku yang tak pernah kira langsung sejak aku dapat duit raya ni. Yang ni baru nak kira, aku baru buka satu sampul dan baru RM2 ni aku dapat by hand. RM10 ni pun sama. And yang ni baru buka, dua ni baru buka. So kira sampul kedua lah. And yep, sekarang bilangan dia berbeza-beza. Alright, sampul yang ketiga 10 daripada BSN. Tak ada, sampul dari BSN. Singgit-singgit 5 RM5. Sampul ke-5. Alright, 10 sampul biasa. Oh, jangan pandang sampul 20. Tak silap aku ni sampul mak aku Tak silap lah. Rasanya lah kot. Syukur selalu RM5. Sekarang sampul yang ke-8 daripada CMB. Wow, tak ada. Dulu kan, aku selalu ingat kalau sampul ni daripada satu bank atau satu company, memang company tu yang bagi. Padahal beli sampul je. Okay, ni ada 5 lah. Ni 5. Okay, sampai 9. RM3. Ya, setulus ikhlas RM5. Next, ni AI. Tak ada lah. AI ke animation, I don't know. RM3. Tebal macam RM5. Right, so aku rasa tahun ni sikit je duit aku. Ya, sebab first kali waktu balik kampung aku, oh ni ada lagi. Aku ke apa? Aku mana RM5. Oh ni lagi. Oh lagi ke? Baru jumpa. Ni yang lagi bersama Xiaomi Xiaomi. Bukan sponsor. Just dia punya sampul. Tapi kalau daripada Xiaomi sepatutnya banyak sikit tak dah. RM5. Okay, Kod ada bagi handphone kan. Padu kan tu kalau bagi phone. Ni si ada ni lagi. Ni Masjid Al-Ikhwan, Taman Benang Baru. Ini kat ni Tanjung Malim. Alah, baru je aku pergi tu waktu Jomse. Dia siap letak ni lagi. Okay, daripada Masjid Taman Benang Baru RM5. Daripada Econ Safe. Wow. Sekejap, cari lagi. Okay, aku rasa tadi. Right, 2 keping. So 40. So ni pun 40 sebab ada RM10 ada 4 keping. 40, 80. RM5 5 keping, 25. Jadi 105 buat masa ni. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 128. Okay, tu je ke 128. Kalau tahun lepas tak silap aku 200 lebih. Dan 100 something yang aku spend untuk prank tahun lepas. Tahun ni aku tak nak buat dah, malas lah. Pakai duit sini rumah. Mantap. Bye.